Baki 是一道以猪肉为主要原料、形状类似肉丸的中华传统美食。在巨港有一家提供这道美食的餐馆 Baki Mayen， 自2016年以来便成为美食爱好者，特别是华人群体的热门选择。红桂花是一种在印尼群岛广受欢迎的传统糕点或市场小吃。虽然它起源于华人社区，但早已在本地流传甚广。深受各族群民众喜爱。红桂花又称安菇龟，是用糯米粉制成的外皮，内馅多为甜绿豆或红豆，外形呈椭圆状，类似龟壳，也有呈番石榴形或蛋形的。据摊贩介绍，如今越来越多本地人喜欢红桂花。首先，因为这款糕点属于清真食品，采用糯米粉制成，馅料为绿豆或红豆。Biasanya sih aku galak pesen ini nih, favorit aku nih baki kuah sama baki goreng. Kan kita cicip dulu yang baki. Kalau ini sudah dari kapan kok kita makan baki di Baki Mayen ini? Sudah lama Dari kapan lagi kira-kira? Udah mungkin sebelum Covid juga udah sering makan di sini. Tahu Baki Mayen ini dari mana? Itu dari referensi temen juga, dari temen. Kebenaran gitu juga balik di daerah sini kan. Favorit aku inilah baki goreng sama baki kuah. Baki goreng sama baki. Ntar kok pelan-pelan Beko ya. 深受穆斯林欢迎。过去红桂花常用于庆祝生日或婴儿满月仪式。传统中，番石榴形状通常用于男孩，而龟壳造成则代表女孩。颜色方面则一律采用红色。Kecap